Assalamualaikum, saya Fly dari Fly FX Academy. Selamat perkenalan pada siapa yang tak kenal saya, tak pernah jumpa saya. Siapa yang tak pernah lihat video saya, hari ini saya akan buat video step by step. Kita akan buat video satu-satu untuk pada newbie-newbie. Ini real basic dalam trading. Kita cerita pasal basic. Ini basic, bukan advance, bukan kalau tengok video ni tak boleh trade lagi sebenarnya. Dia banyak benda yang kita perlu ambil tahu, kita pelajari sebelum kita mula trade. Tapi kita kena, sebelum kita trading ni, kita kena ada satu pemahaman tentang market, bagaimana market berjalan, price bergerak, dan kita kena faham sifat-sifat dia, structure dia, bagaimana struktur market dalam forex ni bergerak dan apa yang mempengaruhi market itu. Jadi sekarang ni pada saya, dalam pandangan saya, dalam pengkajian saya, ada 4 struktur structure dalam market forex ni yang mempengaruhi, yang banyak mempengaruhi pasaran forex. Jadi yang pertama adalah trend line. Hari ni kita nak cerita pasal trend line. Di sini kita nampak struktur market ini basic. First adalah trend line. Kenapa trend line? Kita dalam market ni, dalam forex ni dia ada dua je. Sama ada buy trend atau sell trend, uptrend atau downtrend. Jadi kita kena tahu bagaimana, kat mana, di manakah kita trend yang kita berada di sekarang. Dengan mengetahui trend yang tepat dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang betul dalam trading. Okey. Jadi saya akan buat video ni step by step. Ni video satu tentang trend line. Ini video ni saya akan gunakan Great Britain Japan sebagai platform ni, supaya nanti kita boleh ambil, kita tengok, kita boleh tengok dia punya perkembangan. Kita hanya pakai satu chart saja. Great Britain Japan, kita akan pakai satu chart saja untuk tutorial yang seterusnya. Okey. Seperti yang siapa-siapa yang pernah belajar dalam video-video saya sebelum ni, untuk kita buat trend, cara untuk buat trend adalah kita kena cari yang paling low atau yang paling high. Di sini kita tengok, saya start dengan daily daily time frame. Untuk kita buat time frame untuk lower time frame, kita start dengan daily untuk buat H4, H1, 15, 5 minit dan seterusnya lah. Kita kena cari yang paling low dan paling high. Jadi sekarang ni kita nampak ada satu downtrend yang agak lama, sebulan 2 bulan, dekat hampir 10 bulan, downtrend, downtrend yang agak berpanjangan. Jadi kita kena tengok dia paling high. Ini adalah tempat paling high dalam market terdekat ni, dalam setahun 10 bulan yang terlepas. Ini adalah ini adalah minggu. Okey, 10 minggu yang lepas adalah 10 minggu yang lepas adalah downtrend. Downtrend. Jadi kita kena cari yang paling high. Bila kita tengok yang paling high, kita nak tahu satu wave yang pertama. Ini adalah wave yang pertama. Jadi kita akan jadikan ini adalah penanda aras untuk buat trend line. Dari sini ke sini. Dan kita raykan dia. Jangan tengok yang bawah, yang belakang, kita tengok yang depan saja. Yang first wave. Nampak? Jadi di sini kita lihat, walaupun saya berpandukan pada first wave yang pertama, satu half moon yang pertama,
satu swing yang pertama. Ini orang panggil lah, ini swing ataupun wave ataupun half moon yang pertama, atau retrace, pullback dan retrace yang pertama, kita boleh tarik. Kita boleh tarik trend line. Tapi tengok, bila saya tarik berpandukan di sini, tapi di sini dia masih lagi kembali kepada trend line. Maknanya kan market dipengaruhi oleh trend line. Kenapa dia tak pergi lebih daripada trend line ni? Kerana dia masih nak mengekalkan trend downtrend. Jadi ini adalah salah satu elemen yang sangat kuat, yang sangat accurate untuk mengetahui struktur market, untuk mengetahui perjalanan market. Okey, jadi kita mulakan dengan first wave yang pertama, kita buat trend line. Jadi sekarang kita nampak dalam mingguan, weekly punya trend adalah downtrend, masih lagi downtrend. Jadi yang paling jauh sini, yang telah berjauh kat sini ialah di area ni, maknanya dia dah lari daripada trend line major. Ini kita panggil major trend line, major trend line. Jadi ini untuk kita tahu yang weekly adalah downtrend. Okey, kita balik pada H4. Jadi kita tengok H4, kita tak perlukan ni lagi buat masa sekarang, major trend ni. Untuk weekly-nya, kita akan satu hari kita akan sampai juga situ. Tapi buat masa sekarang kita memerlukan kita kembali kepada time frame yang lebih kecil. Okey. Sekarang ni kita akan lihat sini adalah yang paling tinggi dalam H4. Jadi kita ambil satu swing yang pertama. Bila dia ada swing satu wave ni, tapi support ni telah, resistance ni telah dipecahkan, jadi kita tak kira yang ni. Kita kira yang ni. Jadi yang ni masih lagi low, masih lagi low, masih lagi low, dan sedia. Dan cara dia lah begini. Kita ambil yang first wave yang pertama, tapi telah wave ni, half moon ni telah dipecahkan, maknanya trend telah bertukar. Jadi kita tak akan buat, kalau dulu sebelum ni kita akan buat begini. Okey. Dan ada lagi satu trend di sini. Jadi trend ni telah dipecahkan. Jadi trend ni tak valid lagi untuk disimpan. Okey, ini pun dia begini. Ini pun tidak valid untuk disimpan. Pasal apa? Dia telah terlalu lama ke belakang. Jadi kita nak ambil yang ke depan. Bila kita lihat ni, di sini manakah yang paling tinggi? Di sini kita lihat ini adalah yang paling tinggi, dan kita ada satu first wave. Bila kita tarik sini, kita tahu yang trend masih lagi downtrend di sini, tapi telah memecahkan trend yang lebih besar. Okey, lebih besar maknanya kita tahu selepas break ni kita akan pergi di sini. Jadi kita akan buat satu lagi trend, first wave yang pertama paling low. Kerana dia dah break, kita akan buat satu lagi trend, major trend. Okey, ini adalah major trend dalam H4. Okey. Dan kita juga perlu buat inner trend line untuk yang jauh daripada major trend line. Okey, ini cara dia. Ini first wave yang pertama, ini first wave yang pertama. Yang jauh daripada major trend line. Jadi kita dah dapat satu pembuatan trend line dalam H4. Okey. Kemudian kita pergi pada H1. Dalam H1 ini adalah yang paling tinggi. Jadi kita tarik daripada first wave yang pertama. First wave yang pertama, kita ada nampak satu trend di sini. Jadi kita akan nampak satu uptrend dan telah memecah H4 punya downtrend, major downtrend. Maknanya kita telah JP, Great Britain Japan akan melakukan satu uptrend untuk retracement, untuk retracement daily. Okey. Kemudian dan seterusnya.
Ini yang kita perlu pelajari bagaimana untuk buat trend line. Jadi kita tahu fungsi trend line ni dia apa fungsi dia. Ha? Fungsi dia adalah bila price memecah atau break apa-apa trend line, dia akan pergi kepada major trend line. Bila dia pecah major trend line, maknanya dia nak tukar trend. Jadi kita hanya trade mengikut trend. Jadi kita dapat buat keputusan untuk trading lebih tepat. Kita tak nak berlawanan dengan trend kerana itu adalah menjadikan dia risiko trading yang lebih besar. Right? Jadi ini adalah cara-cara untuk buat trend line. Ini adalah inner trend line, inner trend line, inner trend line. Ini adalah major trend line. Kalau dalam inner 1, inner 2, inner 3. Kalau luar, yang paling luar adalah dipanggil major. Ini adalah sub trend line kerana dia adalah berlawanan dengan major trend line atau inner trend line. Apa fungsi sub trend line ni? Okey, sekarang ni dia adalah uptrend. Okey, kita nak tahu apa ini. Ini adalah subtrend line. Ini adalah subtrend line. Ini adalah subtrend line. Selagi trend ini memecah subtrend line, dia akan naik. Subtrend line memecah, dia akan memecah subtrend line, price akan naik. Ini dia subtrend line memecah, dia akan naik. Okey, sama macam ni. Kalau begini, dia akan pecahkan subtrend line ni, price akan naik lagi. Ini fungsi dia untuk tahu subtrend adalah untuk mengetahui adakah trend yang sekarang ni akan diteruskan atau tidak. Bagaimana kita nak tahu? Dengan price akan memecah subtrend line, dia akan pergi kepada price akan naik lagi. Itu mudah saja. Major trend line untuk mengetahui trend itu masih kekal. Inner trend line pada trend-trend yang jauh, mana price yang jauh daripada major trend line, kita akan buat trend line yang baru, inner trend line, inner trend line. Dan sub trend line ni berlawanan dengan major trend line. Kalau major trend line naik, sub trend line adalah turun. Jadi kita nak tahu bila dia break sub trend line, maknanya price akan naik. Break sub trend line, price akan naik. Break sub trend line, price akan naik. Tapi bila dia break inner trend line, dia akan pergi kepada inner trend line yang seterusnya. Dia break inner trend line yang ni, dia akan terus pada inner trend line ni. Kalau dia break inner trend line ni, dia akan pergi pada major trend line. Kalau dia break major trend line, maknanya price akan bertukar arah. Okey, ini adalah fungsi cara melukis trend dan kegunaan dia. Okey. Ini adalah video pertama, agak panjang kerana saya nak explain. Pasal trend line ni kena betul. Dia kena betul supaya apa? Supaya keputusan kita adalah betul. Planning kita adalah betul dalam trading. Pasal apa? Kita kena trade with trend. Trend is your friend until it bend. Maksudnya kita kena, kalau kita lihat sini kalau kita sell, risikonya sangat besar. Pasal apa? Dia akan naik besar tapi turunnya sikit. Faham tak? Ini kalau kita sell di sini, yes, kita akan untung, tapi risikonya besar kalau dia naik. Jadi inilah kita tak mahu dalam trading. Kita kena merisikokan dengan risiko yang paling rendah. Maknanya kita kena trade with trend. Jadi pengetahuan tentang trend ni kita kena mahir, sangat-sangat mahir. Ini adalah membantu supaya kita mengetahui trend-trend yang berlaku dalam market sekarang. Okey. Jadi sila tunggu video-video seterusnya. Jika ada soalan boleh tanya dalam group. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.